Memanah bukan berkuda bukan mudah, dan tambah lagi kalau dua-dua combine jadi lagi kurang. Jadi ini satu kehebatan yang Allah beri kepada kita, ya, alhamdulillah, dengan tanpa pembiayaan, tanpa bantuan yang sepatutnya. Pasal kalau peringkat ini pun peringkat yang cukup besar, peringkat dunia, maknanya satu dunia fokus, dan dunia yang ini bukannya calang-calang, dunia yang orang yang hebat-hebat. Jadi itulah saya ucapkan tahniah kepada semua, ya, tim ini, dan kita berharap ramai lagi yang akan ikuti, dan mungkin juga ada tim kita yang boleh ikut summer camp yang diuruskan oleh saudara Ahmad Dahlan. Ya, kita ini untuk kita memberi kekuatan pada diri kita. Kalau diri jiwa terkuat, badan sihat, maknanya semangat pun cukup luar biasa, dan kita akan ke hadapan dan berhadapan menghadapi insya-Allah apa-apa cabaran sedang apabila kita bila Allah bersama kita, kita tak ada apa yang kita nak risau, ya. Kami dibawa ke hadapan kerana walaupun sudah 15 tahun tuan-tuan kami bertapak di Malaysia ini, namun sukan ini masih dilihat sebagai suatu sukan yang baru. Sedangkan nama Malaysia ni sebenarnya sudah semakin digeruni oleh pihak luar, baik barat maupun timur. Kerana baru-baru ini saya harus membawa tuan-tuan mengembara bersama kami pulang balik, reverse ke belakang sikit, di Indonesia pada tahun ini juga kami memenangi pertandingan memanah berkuda World IHAA World Kids Championship di Bogor, Indonesia. Dalam pertandingan World Kids Championship di Bogor, Indonesia ni, gergasi-gergasi besar seperti France, ya, Kazakhstan, China, dan mereka ini Turki turun sekali untuk bertanding, dan alhamdulillah pasukan negara yang diwakili oleh kita punya pemanah-pemanah ini berjaya mendapat tempat pertama, Turki. Tuan-tuan, buat pengetahuan semua, kita berjaya mendapat tempat pertama, dan alhamdulillah daripada titik tolak di situ kita telah membuka mata banyak pihak lah. Dekat situ bila menang jadi juara dunia. Dan kemudiannya apabila penghujung tahun ini di Shenzhen, kita bersama dalam 2025 Global Horseback Archery Masters Championship, yang mana kita bawa juga tim yang sama juga untuk pergi bertanding, dan alhamdulillah pada untuk junior kategori kita menang bergaya. Kita menang bergaya tu, kita sapu bersih alhamdulillah di Masahi, yang mana satu permainan yang cukup mencabar, dan alhamdulillah kita dapat banyak pingat emas, terutama sekali dalam serial shot, dalam Masahi dan dalam Hungarian. Jadi alhamdulillah mereka berjaya menewaskan Korea. Ya, Korea sebagai satu powerhouse. World Horseback Archery Federation ni asalnya daripada Korea, dan Korea memang pioneer dalam panahan berkuda ni. Jadi kita dapat kalahkan Korea, kita dapat kalahkan Kazakhstan. Kazakhstan ni tuan-tuan, buat pengetahuan semua, adalah satu powerhouse yang sangat hebat dekat dalam panahan berkuda. Saya bertanding dengan mereka di World Championship bawa tim Malaysia. Tempat pertama Kazakhstan, tempat kedua Kazakhstan, tempat ketiga Kazakhstan. Negara lain tak boleh nak menyelit tu. Macam tu powerfulnya. Tapi hari ini alhamdulillah anak kita, anak Melayu kita, anak muda kita berjaya menewaskan dominasi, memecahkan dominasi Kazakhstan ini sendiri. Ini adalah satu pencapaian yang memang luar biasa. Bagi kita yang tak tahu, bagi orang yang tak biasa tengok pertandingan ni, cikgu, dia akan rasa benda ni macam tak ada apa-apa kan. Tetapi bagi mereka memahami kehebatan setiap negara yang mewakili ni, dia akan cakap Malaysia bukan kaleng-kaleng. Sebab berjaya menewaskan Mongolia juga. Mongolia ni, buat pengetahuan semua, satu kelab tu memiliki dekat 100 ekor kuda. Kita ada 13 ekor kuda saja. Kita hanya ada 13 ekor kuda saja yang kita guna pakai berulang kali untuk kita berlatih. Dan sampai kemenangan ini membuatkan orang Mongolia itu sendiri mengatakan kepada Abu Bakar yang ada champion ni, saya berikan dia 2 ekor kuda hadiah. Nanti kalau boleh bawa balik lah. Jadi ini menunjukkan bahawa sukan ini dia bukan sahaja tentang negara, dia ada satu sportsmanship yang sangat luar biasa. Jadi yang masukkan Abu Bakar pun dalam pertandingan pun orang Mongol juga. Sebab walaupun dia dah kalah,
Dia terima kekalahan tu dengan hati yang besar, sebab dia kalah tu dengan bermaruah. Walaupun dia kalah dengan junior team Malaysia, dia tolong, dia bantu masukkan. Sebab ini adalah satu sukan yang saya lihat sangat baik dan sangat positif sekali nilai-nilai kesukanannya. Kerana mereka yang berkuda ini ada satu karakter leadership, sportsmanship yang baik, dan juga respect kepada mereka yang dapat mengendalikan kuda dengan baik dan memanah dengan baik di atas kuda. Tapi untuk cara kategori junior, open kategori ni, kita tak turunkan 3 tim utama kita. Kita hantar 2 orang Hantar 2 orang pun menang Tok Ki. Kita hantar 2 orang saja atlet kita, Abdul Rahman dan juga Abu Bakar. Dan Abdul Rahman ini tidak dapat bersama kerana berada di Indonesia. Dan kita hantar 2 orang, itu pun kita boleh menang lagi. Tapi bukan nak kata yang lain ni tak kuat, tuan-tuan. Sebenarnya kita memang strong. Sebab apa kita memang strong? Sebab pelatihan dan juga komitmen kami tu memang tinggi. Cuma kisahnya, cabarannya lagi, kita semua berusaha dengan dana sendiri. Tiket flight kita beli sendiri, pendaftaran kita beli sendiri, tidak ada pihak-pihak manager kami. Dan saya membuatkan benda ni selepas berjuang 15 tahun Tok Ki. Saya rasa ada sampai masanya untuk saya mencari orang macam Tok Ki untuk membantu kami. Sebab kami ingatkan dengan kejayaan-kejayaan yang kami pernah bawa sebelum ni, akan ada pihak yang tampil ke hadapan untuk menaja pasukan negara. Tapi malangnya sampai hari ini kita masih belum dapat persebaran penajaan. Malaysia boleh. Lamonsan terbaik. PPIM terbaik. Pemanas dia. Malaysia boleh. Lamonsan terbaik. PPIM terbaik. Okey, cabaran terbesar untuk atlet Malaysia ni untuk sampai ke peringkat dunia ni semestinya dari segi perbelanjaan dan kosnya lah. Jadi untuk bertanding di peringkat dunia ni, satu, kos pendaftaran. Yang keduanya adalah kos untuk kita membeli tiket penerbangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting dan besar sekali adalah kos pelatihan. Kos pelatihan ni yang memakan belanja yang banyak, kerana kuda-kuda yang digunakan untuk berlatih ni memerlukan belanja yang tinggi untuk kita maintain, untuk kita rawat mereka. Kerana dalam memanah berkuda ni ada 2 atlet yang terlibat. Selain daripada kita punya atlet yang anak-anak murid kita ni, adalah kuda itu sendiri. Kuda itu sendiri perlu dijaga, diberi makan, diberikan pelatihan, diberikan penjagaan yang baik. Dan dia memang satu cabaran yang agak besar sebenarnya. Tetapi alhamdulillah setakat ini kami berjaya meminimalkan kos-kos, cuba buat yang sehabis baik. And then kami cuba mencari dana-dana mana yang boleh dengan melakukan perniagaan, penjualan telur itik, penjualan perkara-perkara lain lah yang kita boleh buat untuk menampung perbelanjaan ni lah. Dan insya-Allah taala, alhamdulillah berkat daripada kegigihan dan juga pengorbanan daripada semua pihak, terutama sekali atlet dan juga jurulatih dan mereka yang terlibat, kita dapat mengharumkan nama negara ni. Tapi insya-Allah sekiranya ada yang mereka yang mahu tampil bersama-sama menaja dan juga memberikan bantuan sokongan baik moral maupun kewangan, saya yakin dan percaya kita akan dapat mencipta lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan dan lebih banyak atlet yang akan dapat berpeluang untuk memenangi pertandingan di peringkat dunia. Kerana di peringkat dunia ni sebenarnya memang banyak sangat pertandingan-pertandingan memanah berkuda yang bertaraf dunia yang memang diiktiraf oleh negara-negara besar, Eropah terutamanya. Tapi kadang-kadang kita tak ada kekuatan nak ke sana. Contoh kita nak ke USA, memang jauh lah belanja dia tu bang, tinggi. Dan juga kalau kita pergi ke Europe, kita faham-faham lah dengan kadar tukaran wang asing yang sangat luar biasa pada saat ini. Ini menjadi satu cabaran bagi kami atlet Malaysia untuk ke depan dan menjadi juara lah. Jadi salah satu cara dia bang, kita jemput orang Eropah ni datang ke kita. Jadi biar dia bertanding di tempat kita dengan duit dia mereka lebih besar lagi di sini. Jadi itu je cara kita nak tunjuk kepada mereka yang bahawa kita mampu untuk bersaing dengan mereka lah. Tapi teringin juga nak bertanding di peringkat di tempat orang ni, sebab bertanding di tempat sini itu memang ada kelebihannya kan. Tapi kita nak tengok juga macam mana rasanya bila kita bertanding di peringkat luar, di negara orang, guna kuda orang lain kan. Jadi insya-Allah saya berharap dan menyeru kepada semua pihak agar dapat memberikan ruang kepada kami
menunjukkan kebolehan anak-anak muda ini yang mampu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemanah-pemanah berkuda di luar sana dan menjadi yang terbaik. Kategori Malaysia sekarang ni bang, saya berani cakap we are on top of the world. Kalau kita nak kata sekarang ni, kalau orang tanya kan, who is the powerhouse dalam memanah berkuda sekarang ni, nama Malaysia ni dah mula meniti di bibir coach-coach dan juga pemanah-pemanah berkuda dunia. Sebab dia orang cakap there are few kids that are really worrying us. Ada beberapa anak muda yang betul-betul menggentarkan kami, yang mereka ini datang tak tahu daripada mana, tapi memang orang Malaysia dan mereka mula untuk menggegar dan melakar nama. Jadi sebelum ni dia orang tak berapa perasan kita orang sangat, tapi tahun 2025 tahun 2025 ni kita orang menang banyak world title. Kita orang banyak menang World Cup title. Jadi dia orang memang wow. Dia orang memang wow, open mata, tengok skill, tengok cara kita orang memanah dan tengok kemahiran memanah di atas kuda yang sangat tangkas, laju, tepat. Maka itu memang satu kelebihan lah. Yang tertinggi ada 2 kemenangan kita di tahun ini, pada tahun ini. Yang pertama sekali untuk menewaskan yang barat, kita dah join satu competition World Kids Championship di IHA di Bogor, Indonesia, yang mana di situ ramai daripada Eropah, negara-negara Eropah, negara-negara sebelah blok Eropah lah yang menyertai pertandingan, dan kita telah berjaya menundukkan mereka semua dengan tampil dapat nombor 1 bergaya. Jadi ini memang bukan mudah, memang memberikan saingan yang sangat sengit, dan alhamdulillah kita dah dapat menjadi nombor 1. Dan kemudiannya untuk Asia tu pula kita ada yang 2025 World Horseback Archery Mastership, Global Mastership ni di Shenzhen, China ni. Yang ini pula kita pukul sebelah timur pula, kita mengungguli acara-acara yang banyak berteraskan kepada disiplin-disiplin daripada timur. Barat sudah kita kuasai di Bogor, Indonesia. Maka kali ini di Shenzhen, China kita menguasai yang dari timur pula. Memang ada juga negara-negara daripada Eropah yang join, tapi kita berjaya sekali lagi membuktikan kita tetap nombor 1. Kami merancang untuk menjadi juara dunia dalam setiap pertandingan yang bakal dianjurkan di dunia pada tahun 2026, yang merupakan tahun kuda juga sebenarnya. Jadi kami nak bekerja keras. Salah satunya adalah di World Championship di World Horseback Archery Championship 2026 di Mongolia. Yang ini akan ada turun, satu negara akan turun, dan akan lebih banyak negara, mungkin sampai 25 buah negara akan menyertai pertandingan, dan kita akan dapat melihat kehadiran gergasi-gergasi besar seperti UAE yang memang full support dia punya atlet. Nak kuda bagi, nak belajar apa saja bagi, you want, you name it. Jadi memang ini satu cabaran yang luar biasa, sebab kita kena usaha ni orang ni, you nak apa, you beritahu je kita bagi. Jadi ini dengan dia punya kehebatan ni, dengan bantuan daripada negara diorang ni, memang akan menjadi satu yang kami nak aim untuk mengalahkan mereka lah. Tapi mereka pernah kami kalahkan pun tahun 2025 ni, dan kita nak cuba kekalkan kemenangan tu. Okey, dan yang keduanya adalah salah satu yang besar juga adalah di kejohanan World Nomad Games. World Nomad Games ni akan menghimpunkan negara-negara yang memang memanah berkuda di Kazakhstan. InsyaAllah kalau diberikan peluang pada junior team ni untuk mewakili negara, kita akan pergilah insyaAllah. Sebab kadang-kadang dia ada disebabkan oleh limitation umur mereka kan. Mereka baru berusia 14 tahun, 15 tahun. Jadi ada yang tak nak bagi ruang dan peluang kepada anak-anak ni bertanding. Tapi kalau sekiranya mereka membenarkan mereka bertanding, maka kita akan hantar kita punya best team ni untuk mewakili negara. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah di pertandingan di China, di Shenzhen ni akan kita laksanakan lagi sekali, yang mana dia akan berlangsung pada bulan 12 di penghujung dan penutup tahun. Memang China akan buat di penghujung tahun bagi semua dunia memerhatikan mereka, sebab dia orang nak create satu kemenangan kan. Tapi saya yakin dan percaya China tak akan bagi kita orang peluang untuk nak menang lagi sekali dah, sebab dia orang satu tahun ni saya yakin dia akan belum habis, sebab bertanding di tempat sendiri, pakai kuda sendiri dan sebagainya. Dia orang takkan boleh terima kekalahan daripada rakyat Malaysia lah. Which is saya rasa tahun 2026 akan bertanding jauh lebih sengit lagi. Jadi kita kena berlatih lebih keras, dan saya minta sokongan semua pihak
untuk membantu pelatihan kami, untuk membantu kami ni travel dan menaja penerbangan kami, menaja kita orang punya fees pertandingan ya, supaya kami dapat mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman untuk dibawa ke China. China ni bang, tuan-tuan, bila dia dah buat satu tu, dia akan buat habis baik. Macam kita pernah tengok Olimpik di tempat mereka kan, mereka akan sapu habis Olimpik, pingat emas ni, sebab diorang jadi tuan rumah, diorang akan jadi yang terbaik lah dekat situ. Dan diorang sangka kan benda yang sama juga akan berlaku dekat diorang pada pertandingan baru-baru ni. Tapi kita datang, kita cakap minta maaf. Kita pukul habis member sampai siapa diorang yang datang pukul habis kita ni, sebab dia orang berlatih memang daripada awal, viral dengan latihan yang sangat luar biasa, elektronik, tak cukup dengan kuda hidup, kuda elektronik pun orang pakai juga. Kecanggihan dia orang tu sampai kita kena pakai kuda hidup kan, target statik kan, dia tak target tu yang bergerak. Dahsyat, dia punya teknologi dia dahsyat. Saya yakin dan percaya kalau saya dapat prasarana macam tu pun, dah lagi dahsyat lah budak-budak ni kan. Tapi alhamdulillah, kita cuba bagi yang terbaik dan mengharapkan sokongan semua pihak untuk membantu kami di sini, insyaAllah. Alhamdulillah, saya adalah pemanah kuda atlet negara. Pencapaian baru-baru ini di Indonesia, Bogor, Indonesia, alhamdulillah saya dapat menjadi juara dunia di sana bagi kategori tim, dan alhamdulillah saya dapat memecahkan rekod dunia bagi rate 234. Dan alhamdulillah baru-baru ini kami baru balik saja daripada Shenzhen, China, di 2025 Global World Horseback Archer Championship Masters. Alhamdulillah di sana saya dapat 3 pingat. 1 pingat emas bagi format Masahi, 1 pingat silver bagi format serial, dan tempat ketiga bagi format Hungarian. Dan alhamdulillah insya-Allah harapan saya adalah untuk menjadi juara dunia dan terus menjadi juara dunia dan mengharumkan nama negara di seluruh peringkat antarabangsa, insya-Allah. Kategori ni macam peringkat umur lah, peringkat umur. Dia ada junior dan juga open. Open ni macam senior. Jadi junior ni umur dia 11 tahun ke 16 tahun. Dia ada 3 format. Yang pertama format serial. Serial ni dia panah 3 target, 3 sasaran. Jadi dia kena panah dekat dalam track tu 3 kali. Dan yang Hungarian, dia panah target tu ada dekat tengah je. Jadi dia kena shoot daripada jauh, 45 meter kena shoot. Daripada start tu shoot jauh. Lepas tu yang ketiga ni format Masahi. Format Masahi ni adalah format berteam dan dia kena ada kerjasama lah. Dia masuk sekali semua dan dia kena jatuhkan 5 papan. Cabaran tu, pesaing tu memang hebat sebab semua orang daripada negara diorang hantar atlet tertinggi diorang lah. Daripada Mongolia diorang hantar atlet terhebat diorang, daripada China, daripada Turki. Semua memang hebat-hebat dan persaingan tu memang sengit lah. Dan cuaca sana pun main peranan juga. Dekat sana memang sejuk. Memang waktu tu ada hujan juga. Dan alhamdulillah, walaupun banyak cabaran, alhamdulillah kita dapat menjadi juara dunia di sana.